Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Adakah anda seorang pendosa? Adakah anda tahu apakah itu dosa? Mungkin juga anda tidak tahu setiap perbuatan yang anda lakukan itu adalah dosa. Jangan bimbang. Pada hari ini saya akan ceritakan secara ringkas apakah itu dosa yang disematkan dalam buku Dosa dan Insan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Imran Zuhairi bin Mak Yusmi, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi ataupun Kasturian. Kod sekolah saya ialah MEA 0099. Buku ini dapat mencerminkan hati saya. Itulah sebab saya tertarik untuk membaca buku ini. Buku ini sesuai untuk dibaca oleh remaja ataupun kanak-kanak. Buku bertajuk Dosa dan Insan, karya saudara Hilal Ashraf. Ini merupakan sebuah karya motivasi Islami yang membawa pembaca untuk merenung tentang perjalanan hidup sebagai seorang manusia yang tidak terlepas daripada dosa, serta bagaimana untuk sentiasa kembali kepada Tuhan. Dengan gaya penulisan yang penuh penghayatan dan refleksi, penulis mengajak kita memahami bahawa dosa dan insan adalah dua perkara yang sukar dipisahkan. Namun, Allah SWT sentiasa memberi peluang untuk bertaubat dan berubah. Buku ini membawa pembaca melalui perjalanan spiritual yang penuh ujian dan cabaran. Di setiap helaian, penulis menekankan bahawa insan dicipta dengan sifat yang lemah dan sering terjatuh dalam dosa. Namun, kelemahan itu bukan alasan untuk terus berada dalam kegelapan. Penulis mengetengahkan konsep bahawa selagi nyawa di kandung badan, jalan kembali kepada Allah sentiasa ada. Allah tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya, malah sentiasa menanti insan-insan yang ingin kembali ke pangkal jalan. Dengan gaya penulisan dalam buku ini juga cukup santai tetapi mendalam. Penulis bijak menggunakan analogi kehidupan harian untuk memudahkan pembaca memahami mesej-mesej penting yang disampaikan. Dengan gambar muka depan buku ini memperlihatkan seseorang berjalan di atas landasan kereta api, turut menggambarkan perjalanan hidup yang panjang dan berliku. Ada masanya kita menyimpang, terjatuh ataupun tersesat, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk sampai ke destinasi yang dirodai oleh Allah SWT. Antara perkara yang menarik dalam buku ini adalah kesedaran bahawa dosa bukan berhalang mutlak untuk menjadi insan yang baik. Ramai orang merasakan bahawa setelah banyak melakukan dosa, mereka sudah tidak layak kembali ke pangkal jalan. Namun, buku ini mematahkan stigma tersebut dengan menegaskan bahawa setiap insan punya peluang kedua, ketiga, malah berkali-kali untuk memperbaiki diri. Secara keseluruhannya, Dosa dan Insan merupakan bacaan yang sangat sesuai untuk sesiapa sahaja yang ingin memperkuatkan hubungannya dengan Allah SWT, terutama mereka yang merasa terjebak dalam dosa dan memerlukan motivasi untuk bangkit semula. Buku ini bukan sahaja memberi peringatan tetapi juga membawa harapan bahawa selama kita masih hidup, peluang untuk kembali kepada Tuhan sentiasa ada. Bagi sesiapa yang mencari sebuah karya yang dapat menyentuh hati dan mengetuk jiwa, buku ini sangat sesuai ataupun pilihan yang tepat. Ia bukan hanya tentang dosa, tapi tentang pengharapan. Perjalanan menuju Tuhan adalah digambarkan oleh penulis mengumpas realiti kehidupan
manusia yang tidak pernah lari daripada melakukan dosa, namun tetap diberikan peluang oleh Allah SWT untuk kembali ke jalan yang benar. Melalui perjalanan rohani yang penuh ujian, penulis mengajak pembaca merenung kembali kelemahan diri, memperbaiki kesilapan serta memperkuatkan hubungan dengan Allah melalui taubat dan amalan soleh. Buku ini memberi motivasi bahawa walau seteruk mana pun dosa yang dilakukan, rahmat dan kasih sayang Allah sentiasa terbuka bagi insan yang ingin berubah dan terus berusaha menuju redainya. Intihannya, dosa dan insan adalah dua hal yang kita tidak dapat nafikan, bahawa kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Sebagai insan, kita punya dosa kerana setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelemahan. Kita mungkin ada yang telah mampu kita tinggalkan, mungkin ada yang masih bertumpul lenguh untuk meninggalkannya, dan mungkin sahaja ada antara kita yang jatuh semula. Sekian saja rumusan yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Saya sudahi dengan wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.